Kalau awak selalu bergaduh dengan partner awak, suami selalu gaduh dengan isteri selalu gaduh dengan suami, awak baca doa ni. Doa ni daripada Al-Quran juga, surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kepada kami isteri-isteri dan juga zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Daripada ayat maksud ni, semestinya lebih afdal yang membaca tu adalah suami. Jadi dekat sini suami kena ada kesedaran. Kalau kata rumah tangga kita selalu bergolak, suami kena take action, buat first move, doa dulu. Dan isteri pun boleh amalkan juga doa ni, sebab insya-Allah bila kita amalkan doa ni, kita akan dikurniakan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni, kita direzekikan anak yang soleh dan juga solehah, kita dikurniakan dengan rezeki dan juga keberkatan yang berterusan, dan insya-Allah keluarga kita akan dijauhkan daripada keruntuhan institusi kekeluargaan. Amal doa ni, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, insya-Allah family kita akan jadi harmoni. Selamat beramal. Assalamualaikum.